memiliki bajet nak pergi puas. Okey, hari ini saya berada di salah satu tempat pelancongan yang menarik di Indonesia, iaitu saya berada di Yogyakarta. Jom kita lihat. Okey, saya difahamkan aktiviti utama penduduk di sini ataupun sumber ekonomi utama mereka adalah pertanian, dan tanaman yang paling banyak boleh didapati di sini adalah ubi, kayu dan juga tanaman jagung. Okey, baiklah, tapi untuk ke tempat ini anda memerlukan pacuan paroda ataupun perlu menaiki motosikal kerana laluannya sungguh mencabar dan berliku. Jadi saya mengambil keputusan untuk menggunakan perkhidmatan Gojek. Saya terdapat juga beberapa pelancong Malaysia yang turut baru pulang daripada ke Pantai Timang. Saya tengok lambaian mereka sikit. Perjalanan daripada bawah untuk mendaki ke Pulau Timang kira-kira mengambil masa sebanyak 10 minit. Jadi anda boleh sambil dalam perjalanan tu anda boleh menikmati hijauan dan juga pemandangan indah kawasan Pulau Timang. Sekarang ni saya tengah mendaki bukit yang sangat curam. Boleh tengok sekarang. Sedang mendaki bukit yang sangat curam. Untuk sampai ke Pantai Timang ini anda perlu mendaki sedikit daripada bawah perkampungan penduduk tempatan di sini. Anda perlu menaiki 4-wheel drive ataupun motosikal. Hari ini hari kelima kami di Indonesia dan destinasi terakhir kami adalah di Pantai Timang, Yogyakarta. Okey, inilah dia. Saya berada di Pantai Timang, Yogyakarta. Okey, untuk makluman semua, di Pantai Timang ini terdapat sebuah gondola yang 100% ciptaan manusia sendiri, yang menggunakan 100% tenaga manusia, yang mampu memuatkan 2 orang penumpang untuk dibawa daripada pantai ini ke pulau di tengah sana. Kalau nak tahu, semua ini menggunakan 100% tenaga manusia. Kalau anda dapat lihat di sini, ini merupakan kepakaran penduduk tempatan di sini. Jadi mereka yang mencipta dan membina gondola ini, dan juga yang menarik penumpang daripada pantai ini ke pulau di tengah sana, dan mereka hanya menggunakan tenaga dan kudrat manusia sahaja. Hebat kan?